Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak ajar satu cara untuk post artikel ke laman blog, tapi dia tidak keluar pada hari ini. Akan tetapi post ini keluar pada hari yang berikutnya. Jadi kita boleh setting tarikh bila kita nak post. Jadi caranya kita pergi dekat blog kita. Okey. Seperti biasa pergi dekat blog logo.com, cikgu sign in. Jika dah sign in, dia akan keluar seperti ini. Yang pergi pada klik warna oranye ini, pencil. Klik pencil di sini. Itu tempat kita nak tulis artikel. Ini tajuk dia, dan ini adalah isi dia, dan ini adalah schedule untuk kita nak masukkan bila ke tarikh benda ini akan dipublish. Kalau ini secara automatik dan ini secara tarikh. Hari ini 18, kita keluarkan besok contohnya, ialah keluarkan besok. Okey, dia akan keluar besok. Dan boleh adjust masa kat sini, pada pukul jam berapa kita nak keluarkan. Okey, cara hantar artikel ke blog dengan set masa. Itu tak tahu lah tajuk dia. Okey, anda pergi ke blog anda, klik icon warna oranye, kemudian pilih apa tadi? Ini schedule, schedule. Tetapkan hari dan masa. Okey, saya cuba publish. Dan kita tengok kita view blog, adakah apa saya tulis tadi keluar ataupun tidak pada hari ini. Jadi tidak ada. Yang pertama paling atas sekali adalah gejala sihir. Yang atas tu belum keluar lagi, sebab kita dah setting untuk keluar besok. Okey, itu saja. Terima kasih.